Hari ini 6 Jun. Tim Ihsanku masih lagi berada di bumi Tanzania. InsyaAllah pada hari ini kita akan melawat tempat inspection binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang kita berada di lokasi korban yang akan dilangsungkan pada hari esok. Jadi sekarang kita telah menerima semua haiwan-haiwan korban yang akan kita sembelih pada esok hari. Ini adalah kesemua kambing sebanyak 50 ekor yang akan kita korbankan pada hari esok untuk peserta-peserta kita di Malaysia. Hari ini kita berpeluang kita menyampaikan wakaf Al-Quran melalui projek Bacalah, hasil sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Ini di antara Quran-Quran yang kita wakafkan kepada madrasah ini, madrasah yang sangat daif. Kalau kita lihat di dalam setiap naskah Al-Quran ini ada nama pewakaf-pewakaf yang telah menyumbangkan dana wakaf mereka di dalam projek Bacalah ini. Ada lebih kurang dalam 200 naskah yang akan digunakan oleh anak-anak di madrasah ini, sama ada anak yatim dan juga penduduk sekitar ini apabila mereka ada program komuniti bersama dengan mudir madrasah di sini. Bismillah, Alhamdulillah, jam tempatan pada pukul 4 petang tim Ihsanku telah berjaya menyembelih keseluruhan binatang. Kurang-kurangnya pada pukul 5 petang nanti kita akan agihkan daging-daging tersebut kepada peserta-peserta, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan sampaikan kepada semua fakir miskin yang ada di seluruh kampung ini, insya-Allah. Ya Allahu Akbar. Bismillah, ya Allahu Akbar. Thank you Malaysia. Thank you Indonesia.